الحمد لله الذي هدانا إلى سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي المصطفى خير الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sesekali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih dipanjangkan umur untuk terus bernafas, untuk sama-sama kita mengharungi bulan Ramadan yang kita nantikan kedatangan dan kehadirannya sekian lama dengan penuh kerinduan. Marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan, semoga kami beroleh kebaikan dengan kehadiranmu. Sidang Jumaat sekalian, Ramadan, bulan yang Allah muliakan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, bulan yang pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup dan syaitan dibelenggu. Namun realitinya, ramai manusia masih gagal memahami nilai-nilai Ramadan. Lalu bulan yang agung ini berlalu begitu sahaja, tanpa sebarang perubahan, tanpa sebarang peningkatan, tanpa apa-apa kesan kepada jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maksudnya, masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Ayat ini membawa dua mesej yang besar. Pertama, Ramadan merupakan madrasah pembentukan takwa, bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Kedua, nilai Ramadan diukur pada perubahan diri, bukan pada rutin fizikal semata-mata. Muslimin sidang Jumaat sekalian, tetapi hari ini kita melihat ramai dalam kalangan umat Islam mengulangi kesilapan yang sama setiap kali Ramadan tiba. Antaranya ialah, pertama, puasa badan tetapi tidak puasa lidah. Yang kedua, menahan lapar tetapi tidak menahan maksiat. Yang ketiga, membaca Al-Quran pada awal Ramadan, kemudian terhenti tanpa sebarang istiqamah. Yang keempat, tarawih hanya semangat pada malam dan minggu pertama, tetapi longgar pada malam-malam seterusnya, apatah lagi pada malam 10 yang terakhir. Yang kelima, media sosial tetap penuh dengan dosa-dosa mata dan kata-kata nista, serta sia-sia seolah Ramadan dan bukan Ramadan sama sahaja. Sedangkan Nabi SAW telah memberi amaran keras, rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa ju' wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa sahar. Maksudnya, berapa ramai orang yang berpuasa tetapi tidak memperoleh apa-apa daripadanya puasa selain lapar dan dahaga. Dan berapa ramai orang yang bangun beribadah qiyamul lail tetapi tidak memperoleh apa-apa daripada ibadahnya selain berjaga malam. Riwayat Ibnu Majah. Lebih tajam lagi, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ketika Jibril mendoakan kecelakaan dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Adab Al-Mufrad. Sabda Nabi SAW, "Sakhiya abdun adraka Ramadan fansalaqa minhu walam yughfar lahu." Maksudnya, celakalah bagi seorang hamba yang apabila datang kepadanya Ramadan, kemudian Ramadan berlalu daripadanya, tetapi dia tidak dapat keampunan di dalamnya. Riwayat Al-Bukhari. Hadis ini merupakan tamparan paling keras untuk kita yang memandang ringan ketika bulan Ramadan ini. Dan jika seseorang itu gagal mendapatkan keampunan dalam bulan yang penuh rahmat ini, itu tanda kelalaian dan kerugian yang amat besar. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kita semua tahu usia bukan jaminan berapa ramai saudara-saudara kita yang pergi mengejut sebelum Ramadan hadir. Maka tanyakan kepada diri kita, adakah Ramadan ini merupakan Ramadan terakhirku? Jika ya, kenapa kita masih lewa? Mengapa kita masih menangguhkan taubat? Mengapa kita masih malas membaca Al-Quran? Mengapa kita masih leka dengan dosa-dosa kecil yang merosakkan keberkatan puasa? Sesungguhnya tujuan dan matlamat berpuasa itu disebut secara jelas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Takwa menuntut perubahan. Ramadan yang sebenar ialah Ramadan yang membentuk perubahan dari segi tutur kata yang lebih berhikmah, hati yang lembut, keluarga yang lebih harmoni, jiwa yang lebih disiplin, sedekah yang lebih pemurah, dan ibadah yang lebih berkualiti. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita memperbaharui tekad Ramadan pada kali ini dengan berusaha menghidupkan malam dengan salat tarawih dan berqiyamul lail walaupun sekadar 2 rakaat secara konsisten. Jadikanlah Al-Quran sebagai sahabat harian, bukan sekadar hiasan yang tersusun rapi di tepi dinding. Sucikan rezeki dengan bersedekah dan melakukan amal kebajikan, kerana kepedulian sosial melatih diri simpati sesama insan, serta terdidiklah anak-anak untuk merasai roh Ramadan, bukan sekadar hanya mengikuti rutin biasa. Jika kita tidak berubah di dalam bulan yang penuh segala pintu kebaikan dan dibuka seluasnya, berarti kita belum lulus dalam Ramadan ini, madrasah ini. Maka di bulan apakah lagi kita berharap untuk berubah? Maka gunakanlah Ramadan ini sebaik mungkin. Jangan biarkan ia berlalu sia-sia. Jangan menyesal ketika Syawal tiba, sedangkan peluang sudah tertutup untuk sekian kalinya. Semoga kita dapat menjadi orang yang bertakwa seiring dengan seruan kewajipan berpuasa di dalam bulan Ramadan. Maka kita juga dituntut untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik dalam bulan yang penuh kebaikan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa likulli wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Maksudnya, dan bagi tiap-tiap umat ada arah kiblat yang masing-masing menujunya. Oleh itu, marilah kita berlumba-lumba mengejarkan kebaikan, kerana di mana sahaja kamu berada, maka Allah akan tetap membawa kamu semua berhimpun pada hari kiamat untuk menerima balasan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa tiap-tiap atas sesuatu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bersempena bulan Ramadan Al-Mubarak yang padanya diturunkan Al-Quran, kalau kita merasakan kita tidak mampu lagi untuk mendalami, apalagi untuk menghafaz Al-Quran, marilah sama-sama kita membuat pilihan
dan menyokong anak-anak kita untuk menghafaz dan mendalami Al-Quran dengan memilih institusi pengajian yang menitik beratkan pengajian Al-Quran. Untuk maklumat tuan-tuan, bermula 2 Februari hingga 6 Mac 2026, Institut Al-Quran Darul Aman Iqdar sedang membuka permohonan kepada anak-anak lepasan SPM berumur tidak melebihi 21 tahun untuk menyambung pengajian di Tahfiz Al-Iqdar. Semoga dengan ada anak-anak atau cucu-cucu kita yang mencintai dan menghafaz Al-Quran, mereka akan menjadi pemberi syafaat kepada kita di kubur nanti dan di padang mahsyar kelak. Maklumat lanjut berkaitan perkara ini boleh didapati melalui Facebook Iqdar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima hi fi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin. اللهم صل وسلم وزد وأتم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي جعله حبه الأشرف المكاسب وأعظم المواهب. أحمده سبحانه وأشكره على نعمة المطاعم والمشارب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن النقائص المعايب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي سبيل النجاة والفلاح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، وقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم Sultan Badli Shah wa wali ahdihi duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badli Shah ibni Sultan Salihuddin wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma wafiqhum lissadat wa aslihimul bil ibad wal bilad waj'alit taqwa lahum khairaz zad, innaka ra'ufur rahimun jawad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسأله من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.